Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Abang Mohican Exotic. Apa nampak tak ni? Interframe. Muhammad Yatim. Ni Muhammad Yatim Tim. 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 Tak payahlah kaca ni. Tak ada kaca Adam. Mana Yatim? Yatim Tu jadi Abang nak lepas Abang punya asing. Tu, bila Abang nak lepas Abang punya asing, sebab Abang kena ambil ni dulu. Oh alah. Siapa perlu kawasan? Suruh pemain ikut Abang. Sambil-sambil tak Abang cerita sikit. Ada siapa-siapa kalau follower Abang lama mesti dah tahu. Asing ni Abang ada orang buang tau kat sini. Sebelum ada pagar rumah hula ni. Kat situ ada longgokan kayu tu, ada orang pergi buang asing baby kecil kat dalam. 2-3 bulan kot. Ingat susu pun tak putus lagi. Jadi Abang bela dia. Tapi satu hari tu Abang pernah tahu pergi buang dia. Abang letak dekat market. Tapi memandangkan dia ni lama duduk rumah Abang, jadi esok dia patah balik. Nampak dia lari. Dia patah balik. So sekarang ni dilema Abang. Itulah. Krisis dengan tuan tanah. Dia pun suruh Abang keluar. Abang tak tahu lah nasib apa. Binatang lain tak apa lagi. Si asing tu. Terfikir juga Abang macam mana Abang nak buat dia kan. Kesian. Tak tahu, tak boleh nak fikir. So sekarang ni, dalam kehidupan kita, kita kena sentiasa bersangka baik tau. Tak kira lah apa orang buat kita, tak kira macam mana orang benci kita, kita kena sentiasa bersangka baik. Jadi nasihat untuk Abang sendirilah. Macam mana kita nak bersangka baik? Sedangkan anjing yang menyalak tu pun, kita tak boleh nak bersangka baik. Anjing Abang ni Abang kurung tau. Abang kurung dalam sangkak tu. So kadang petang Abang lepas lah. Lepas bagi dia keluar malam Abang kurung lah. Anjing menyalak tu pun satu kesalahan tau. Orang tak suka. Suah fikir balik, ya Allah. Tak tahu lah nasib macam mana. Abang terfikir tau, Abang nak hapuskan semua binatang Abang ni. Abang nak stop hobi Abang. Tapi sepanjang Abang duduk kat sini dah 22 tahun. 20 tahun dah Abang dalam dunia kebinatangan ni. So macam mana Abang nak hadap dengan hobi Abang? Tak ada live Abang. Say, main ni. Main, say. Main ni. Say, main ni. Say. Okey, duduk dia ni. Apa nampak tak? Tu asing. Nasib si asing ni Abang tak tahu. Okey, sukata tak maulah. Nasib sukata ataupun ular Abang mungkin Abang boleh serah. Ataupun Abang jual lah. Kebau, kambing, Abang boleh jual. Tapi asing ni, Abang nak bagi kat orang, Abang tak sanggup. Tak tahu siapa yang boleh handle dia ni. Dia baik. Dia tak kacau orang. Memang dia baik sangat. Ingat Zain, duduk. Tak mau. Abang buat video. Dalam video Abang tak boleh pegang asing. Tak kira orang marah Abang, orang marah asing. Sedangkan asing ni, dia tak tahu yang dia tu najis untuk orang Islam. Tapi dalam keadaan basah lah. Dia tak tahu. Dia tahu bila kita pera dia tahu tuan dia kena nak main je kan. Tengok tu perangai dia. Tengok. Tu Sing. Macam mana Abang nak bagi kat orang? Letak kat market Abang tak sanggup. Sing Sing tak? Sing kalau budak-budak lalu janganlah nyalak. Tak kira orang marah. Tahu? Tak mau sentuh Abang. Tak mau. Tahu? Bila asing menyalak, orang komplain. Tahu? Habis sebab sepanjang Abang duduk kat sini, banyak dah perkara-perkara kebencian yang timbul. Orang tak suka sebab kadang-kadang tak semua orang suka dengan binatang. Walaupun binatang yang dia makan hari-hari, lembu ke ayam ke, still memang kita susah kita nak puaskan hati orang. Itu untuk Abang lah akan datang lah ataupun siapa-siapa yang player binatang kan. Kalau siapa-siapa yang ada hobi macam Abang ni ke tak, seeloknya ada tanah sendiri lah. Jangan menyewa. Dan jangan menumpang tanah orang. Dan jangan cuba dengan janji-janji manis. Tak apa buatlah. Duduklah macam mana tak apa, tak ada masalah lah. Tu kita jangan.
ke belakang hari akan jadi macam abang macam ni lah. Okay, so sekarang ni memang struggle lah, memang struggle. Struggle daripada segi apa? Tak tahu macam mana abang nak berjauhan daripada depa ni. Nak kena depa binatang tau. Tapi salah satunya apa tengok ni ha. Tengok ni lah sing. Duduk diam-diam je, jangan sentuh abang. Faham tak? Orang tak faham tau kat sini rumah ni untuk binatang saja, orang tak faham. Tak mau. Dia ni macam anak abang tau. Walaupun abang rotan dia macam mana pun, tak mau. Dia buat silap abang rotan dia. Sebab dulu dia suka gigit ayam, sekarang dia tak buat dah. Kan? Faham? Dia suka buat lari selipar. Tak mau. Adik lah. Tu lah geng. Siapa main tengok lah sambil-sambil tu main tengok. Tu tengok tu. Rau dah kenyang dah. Masuk. Tengok ni kebar-kebar abang. Tu. Busu, Sinchan, Sakinah, Sarimah semua dah dalam ni. Usah abang nak pisah dengan mereka. Mereka duduk kat luar pun habis susah hati tau. Saya terpaksa abang get masuk dalam. So lah banyaklah isu-isu yang abang, tak apalah abang pun tak payah cerita dalam ni. Apa yang timbul sekarang ni macam-macam lah. 2026 ni lagi teruk. Okey lah geng. Aku tak tahu nak buat cerita apa sebenarnya ni. Nak sedih kan nak gelap tak tahulah. Tengok. Sayang kan tempat ni Sia-sia. Okey geng. Itu sajalah video abang. Tunggu next video. Assalamualaikum.